kau tengok ni. Kereta salah jalan, lawan arus. Dah break emergency dah. Tetap kena langgar. Lepas macam gampang lah bawa kereta. Macam mana boleh? Itu jalan keluar bukan jalan masuk. Apa pun sangat bawa kereta tu. Aduh. Kenapa boleh jadi macam itu Kau salah jalan, kau pusing lah balik, kau masuk jalan yang betul. Ini jalan yang salah. Tu jalan keluar tau, bukan jalan masuk. Lepas tu menyusahkan orang. Tapi ramai kata akak tu yang salah. Bukan salah tau, akak tu kenapa tak break awal-awal. Benda tu tak perasan tu, mana tahu orang tak perasan ke apa, dia nak U-turn ke. Nak dekat baru dia break emergency kan. Orang perasan kan. Lepas tu salahkan akak tu. Gampangnya yang komen tu. Yang salah tu orang yang masuk sempang. Salah sempang masuk buat jalan keluar. Aduh, macam-macam hal lah Yang komen pun satu tengok betul-betul kan. Tapi yang bawa kereta tu, alah gampangnya kenapa bengap sangat tu. Ada menyusahkan orang kan. Orang nak pergi kerja ke apa kan. Dah hati-hati di jalan raya ya. Alert. Okay. Follow lah dulu guys, baru semangat nak buat video.